Nah inilah perkeliling-perkeliling. Kalau tuan-tuan tengok di dalam MyPPSM, boleh Google je. Google MyPPSM, MyPPSM. Dia akan keluarlah perkeliling-perkeliling ni. Tapi kalau berkaitan dengan tata kelakuan dan tata tertib, semuanya ceraian di bawah UP7. UP7. Maknanya 7.1.1, 7.2, 7. Semua tu di bawah tim kami lah yang menguruskan berkaitan dengan tata kelakuan dan tata tertib. Ya. Okey. So kalau tuan-tuan perhatikan dekat situ ada UP 7.2.2 berkenaan dengan pekerjaan luar, 7.2.3 etiket pakaian, ya. Larangan dadah, penerimaan hadiah UP 7.2.5 dan UP 7.2.6 pemilikan dan perisytiharan harta, tajuk kita pada pagi ini. Jadi maknanya setiap perkeliling tu sebenarnya boleh dijadikan perbincangan satu tajuk lah setiap sesi, ya. Alright. Tapi detailnya dekat dalam tu pelbagai lagi lah. Okey, itu PUA 395 ialah tata kelakuan atau code of conduct dan juga larangan-larangan terhadap pegawai awam persekutuan. Okey, macam mana pula dengan perkhidmatan awam negeri, pihak berkuasa tempatan dan badan-badan berkanun? Ada yang boleh komen? Kalau kita nak dengar daripada agensi-agensi, ada ke? Macam mana tuan-tuan di badan berkanun, hal berkaitan dengan tata kelakuan dan tata tertib ni bawah mana? Kalau di persekutuan PUA 395, kalau tuan-tuan di badan berkanun macam mana? Ada yang boleh komen daripada badan berkanun? Tak ada lagi tu. Nampak tak ada komen tu. Kalau tak ada komen, saya kena jawab jugalah lagi. Okey. Okey. Kalau badan berkanun, di mana? Dia menggunakan akta badan-badan berkanun, ya. Tata tertib dan secharge tahun 2000. Kalau negeri, dia ada di negeri masing-masing. Ada peraturannya bagi negeri masing-masing. Sebagai contoh, negeri Selangor, dia ada peraturan-peraturan pegawai awam negeri Selangor, kelakuan dan tata tertib 1995. Macam mana kalau PBT pula, pihak berkuasa tempatan? PBT dia mempunyai peraturan juga masing-masing. Sebagai contoh di Majlis Pembandaran Kajang tu, ya, dia ada kaedah-kaedah pegawai Majlis Pembandaran Kajang, kelakuan dan tata tertib 2023. Dan juga begitulah kalau badan berkanun negeri, ya. So badan berkanun persekutuan dia menggunakan Akta 605. Ini pun di bawah kami lah. Kami bila kami pindah PUA 395, Akta 605 kami akan pindah juga, begitu. So kalau tuan-tuan tengok, tarikh dia, ya. Kalau tengok tarikh tu, kebiasaan, bukan kebiasaan, majoritinya semuanya adalah selepas tahun 1993. Macam Akta 605 tu tahun 2000, ya. Kenapa badan berkanun ni dikeluarkan akta, ya? Dikeluarkan akta. Akta ni dia dibawa ke parlimen lah untuk digubal dan diputuskan, ya, diwartakan. Kerana pada masa tu, badan berkanun persekutuan ni terdapat pelbagai peraturan-peraturan berkaitan dengan tata kelakuan masing-masing. Okey. Oleh itu, government melihat dia tak selaras di antara badan berkanun ni dan pelbagai cara. Jadi untuk selaraskan supaya beri keadilan kepada semua, kerajaan putuskan Akta 605 diwujudkanlah. Begitu. So kalau tengok tahunnya mesti lepas tahun 1993. Kenapa? Kerana
yang jadi rujukan utamanya ialah PUA 395 lah. Okey, peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib bagi persekutuan ya. Itu jadi keutamaan. Kalau tuan-tuan perasan, kalau siapa yang dah baca lah Akta 605, dah baca yang peraturan di negeri, semua kandungannya, peraturannya hampir sama. Bezanya sikit-sikit saja. Sebab apa? Sebab peraturan PUA 395 tu dijadikan asas lah rujukan ya. Jadikan rujukan utama. Okey, maknanya kalau peraturan-peraturan berkaitan dengan peristihan harta, di Badan Berkanun pun Akta 605 pun sama je kandungannya. Lebih kurang sajalah. Cuma ada berbeza sikit berkenaan dengan peristihan harta ni. Yang mana kalau di Akta 605 yang mengambil maklumnya ialah lembaga tata tertib ya. So yang tu kami tengah bincang juga dengan Hermes untuk diselaraskan lah sebenarnya, sebab dia ada sedikit kekeliruan di situ, sebab dia Hermes bagi persekutuan, yang mengambil maklum ialah ketua jabatan ya. Beza sikit. Tapi sebenarnya di Akta 605 pun kami akan pindah lah nanti akan datang ya. Okey. Tapi fokus kita PUA 395 punca dia, tapi sama saja ya. Kalau Akta 605 pun sama di bawah Badan Berkanun ya. So inilah peraturannya, punca kuasanya ya. PUA 395. Kalau di Badan Berkanun Akta 605 ya. So apa yang dia kata dalam tu? Dalam tu dia tajuk dia pemunyaan harta. Dia tak sebut peristiharan harta. So pemunyaan harta. Kalau kita nak memunya harta, kita kena istihar. Ataupun lupus istihar. Inilah dia punya apa yang dinyatakan dalam PUA 395 itulah. Cuma PUA 395 ni biasanya bahasa dia bahasa perundangan dan agak susah sikit lah kita nak faham kan. Okey, inilah fokus kita pada hari ini. Ceraian UP 726 iaitu pemilikan dan peristihan harta. Perkeliling ini menjelaskan dengan lebih detail apa yang dinyatakan dalam PUA 395 ini atau dalam Akta 605 bagi Badan Berkanun. Okey. So kita tengok satu-satu dari awal sampai habis ya. Jadi bila sampai topik tu, kalau tuan-tuan ada soalan terus tanya bersemuka pun boleh ataupun di in-call message tu pun boleh. Just type saja. Nanti staff saya akan baca soalan tuan-tuan lah. Okay. Baik, tapi sebelum tu saya nak minta bantuan tuan-tuan dan puan-puan sebelum kita masuk ke topik berkenaan. Saya nak tuan-tuan trigger dulu. Maksudnya jawab soalan ni. Just type di ruangan in-call message ya. Soalan pertama kita. Seorang pegawai telah membuat peristihan harta 5 tahun yang lalu. Sepanjang tempoh tersebut beliau tidak membeli atau melupuskan sebarang harta. Apakah tindakan yang perlu beliau lakukan? Yang A, tidak perlu buat peristiharan lah kerana tiada perubahan. B, hanya perlu laju tu. Okey. Hanya perlu buat peristiharan jika diarahkan. Dan C, perlu buat peristiharan bahawa tiada perubahan harta. Okey, berdasarkan jawapan daripada tuan-tuan ni nampaknya semua betul ya. Semua betul ya. Terima kasih ya. Okey. Alright, semua betul. Alhamdulillah. Tak perlu ulas panjang. Cuma sebab saya nak jelaskan dekat sini, kalau sebelum ni ramai orang confuse di antara 5 tahun itu macam mana kira. Ada yang kata dalam tempoh 5 tahun. Maknanya daripada 2020 sampai 2025 sebagai contoh. So dalam tempoh tu kena buat sekali peristihan harta. Sebenarnya tidak ya.
Bukan begitu cara kira dia. Cara kira dia daripada tarikh terakhir peristiharan tu dibuat. Ya. Kalau tiada perubahan, mesti dibuat 5 tahun genap. Okey, jelas C. Terima kasih atas respon tuan-tuan dan puan-puan. Nampak mahir semua ni, KPK dengan agensi di bawahnya ni. Okey, kita tengok soalan. Ini ada beberapa soalan saja saya sediakan supaya nak melihat keadaan kefahaman tuan-tuan. Okey, soalan kedua. Manakah keadaan berikut yang menyebabkan perubahan wang tunai atau simpanan perlu diisytiharkan? Boleh komen? Sorry, saya tertekan. Okey, silakan jawab. Okey, Ratna Sari, Nora Fiza, Nusyaira. Okey, macam Rustia je ni. Okey. Ada LKTN ada. Nur Nadia, Rahmat, C juga. Semua C ni. LGM, Azrin, C juga. MTIB, C juga. Noruzana, Rohaida, C juga. Muhammad Rizwan, MTIB, Azrin, LGM, Lembaga Getah kan. Lembaga Getah Malaysia. Muhammad Azri, C. So yang ni pun C juga. Nampaknya Aziza, Puan Aziza, KC juga. So apabila jumlah pelaburan, perubahan bagi suatu transaksi melebihi 6 bulan emolumen pegawai. So betul lah tu. Jadi kalau tuan-tuan dapat gaji bulan-bulan, perlu tak istihar? Dapat gaji 2,000, 3,000 contohlah kan. Perlu tak istihar? Ada komen? Ataupun dapat gaji macam yang grade 10, 12, 13, 14 tu mungkin 10,000 lah kata kan. Perlu tak diisytihar 10,000 masuk gaji bulan berkenaan kan. Sebab ada duit masuk tu kan. Sebabnya bila gaji masuk, kalau yang grade 13 tu atau 14 tu gaji dia dah T20 lah kan pagi tu. Dan petang lepas dah hantar ke bill semua dia jadi B40 lah. Jadi takkanlah nak istihar harta pagi, petang istihar pula kan. So tak ada keperluan itu. So betul lah C, maknanya bila berlaku perubahan melebihi setiap transaksi itu 6 bulan emolumen. Okey, terima kasih semua yang bagi respon. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan ketiga. Seorang pegawai membeli sebuah rumah pada 1 Januari 2026. Bilakah perisytiharan harta tersebut perlu dibuat? Okey, ini soalan 3 boleh jawab Encik Abdul Rahman jawab tu untuk soalan 3 ke? C tu ke soalan tadi lagi? Soalan 3 soalan 3 C Fariza, terima kasih jawab. Ada nak komen secara verbal pun boleh silakan. Okay, A dalam tempoh 30 hari, B dalam tempoh 3 bulan, C testing. Wah, saya rasa wifi saya ada masalah sikit ni, pejabat dah ni tapi di pejabat pun tak stable. So okay boleh komen sikit? Okay. Okey, cantik. Okey, terima kasih. Tiba-tiba terkeluar saya. Okey. Alright, sekarang kita berada di soalan 3 soalan 3. So jawapannya C So nanti saya akan jelaskan. Sebelum ni dia hanya sebut secepat mungkin sahaja di dalam
ceraian terdahulu lah. So pindaan yang terbaru dimasukkan secepat mungkin dan tidak melebihi 6 bulan dari tarikh perolehan. Ya. Kenapa dimasukkan tarikh tidak melebihi 6 bulan? Kerana sebelum ni tidak jelas. Dia bila kita sebut secepat mungkin, dia tertakluk kepada tafsiran lah. Biasanya dia akan ada isu bila tata tertib, bila dibuat semakan kehakiman, tafsirannya dibuat oleh mahkamah lah. Secepat mungkin tu berapa? Setahun ke 2 tahun ke? So kita terus letak 6 bulan lah. So kalau lebih 6 bulan, dia boleh dikenakan tata tertib lah. Begitu. Okey, soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Seorang pegawai memiliki saham bernilai, koma tu salah, 250,000. Adakah pegawai tersebut perlu membuat perisytiharan harta? Boleh komen? Jawapan? D, ya. Cik Nizam D. D semua Encik Azwan D. Nora Fizah C, ya. Nora Fizah kalah ni dengan orang lain ni, semuanya D. Haji Ramli, Tuan Haji, ya. Hazrin pun D, Siti Muhammad pun D, Muhammad Nur Khalish D juga kan, TIP. Cik nak tanya sikit boleh tak? Boleh. Saham tu adakah termasuk ASB ke apa? Nanti kita akan detailkan dia sebelum sampai tajuk ni. Tapi okay. Saya just bagi soalan, lontarkan. Saya nak tengok kalau tuan-tuan dah baca ceraian itu, insyaAllah tuan-tuan dapat gambaran lah. Okey. Tapi nanti kita akan jelaskan detail dia. Ni intro je dulu. Okey. Okey Puan, nanti kita akan sampai ke situ. Okey, jawapannya Ratna Sari Dewi C, ya. Okey, sebenarnya kalau tuan-tuan dah baca ceraian tu, dia memang sebut 300,000 ke bawah lah. Ataupun dia sebut bahasa ceraian tu ialah tidak melebihi 300,000. Mana tak melebihi itu maksudnya termasuklah. So dia, apa perlu dia buat? Adakah perlu membuat perisytiharan? Ya. Dan dia tak perlu dapatkan kelulusan pegawai pelulus. Nanti kita tengok jika lebih macam mana, kan? Alright. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya. Saya just nak lontarkan dulu supaya tuan-tuan cuba memahami. Okey, soalan 5. Seorang pegawai memiliki saham syarikat awam 100,000, saham koperasi 50,000, unit amanah 80,000, aset digital 70,000. Berapakah jumlah nilai pelaburan pegawai itu? Boleh komen? Silakan jawapan. A, 100,000 kerana hanya saham syarikat diambil kira. B, 230,000 kerana aset digital tidak dikira. C, 300,000 dan masih dalam had yang ditetapkan. D, 350,000 dan perlu mendapat kelulusan. Puan Nur Amizah C, ya. Puan Nur Amizah. Okey, nampaknya dia je yang nampak confident dengan jawapan tu. Yang lain agak perlahan soalan ni, ya. Saya faham kenapa, kerana ini perkara baru, yang baru dimasukkan dalam ceraian baru ini. So Cik Nizam, Cik Nizam B, okey, kerana aset digital tidak diambil kira. Okey, tak apa, nanti bila kita dah bergerak nanti tuan-tuan akan faham. Kita bergerak dari awal sampai akhir perkeliling ini. So yang ni tak apa, nampaknya tidak aktif. 2 orang saja jawab. Okey, tak apa. Puan Nur Zuwana C, Wan Azwan, Wan Azwan D. Okey. Tak apa, kita terus dulu ke soalan nombor 6. Seorang pegawai telah mendapat kebenaran menjalankan pekerjaan luar. Okey, nombor 6.
dan dia menjalankan dua pekerjaan luar yang telah diluluskan. Apakah yang perlu dilakukan terhadap pendapatan yang diterima? Okey. Siti Suhaida ni jawab soalan ni ya. Nur Hafiza, Muhammad Nur, semua C ya. Ahmad Faiz. Okey, yang ni berani ya, semua ni. Okey, ramai ya. Betul. C ya. Semua pendapatan daripada pekerjaan luar yang dibenarkan hendaklah diisytiharkan ya. Okey, betul. Okey, baik. Soalan terakhir. Soalan terakhir kita, seorang pegawai tidak mempunyai sebarang saham atau jawatan dalam sebuah syarikat yang dimiliki oleh suaminya. Suaminya bukan pegawai awam. Adakah syarikat tersebut masih perlu diisytiharkan? Okey, A tidak kerana pegawai bukan pemegang saham syarikat. B tidak kerana pegawai tidak terlibat dalam pengurusan. C ya kerana syarikat atau perniagaan hendaklah diisytiharkan. D hanya perlu diisytiharkan sekiranya syarikat tersebut mempunyai pendapatan melebihi 300,000. So C ya, ramai yang ni laju je. Puan Emma Baizura A ya, dia seorang A. Ada lagi A tadi. K, Nozaleha C, Hafiz B, Muhammad Khirsi, Intan Suhana A ya. Okey, tapi majoriti jawab C ya. Okey. So jawapan yang betul memang C lah. Okey. Kerana syarikat milik keluarga perlu diisytiharkan agar mengelakkan konflik of interest lah. Okey. Apabila dalam keadaan tertentu syarikat berkenaan terlibat dalam perolehan kerajaan ya. Okey, baik. So seterusnya nampak tuan-tuan dah jelas dah berkenaan dengan sedikit sebanyak intro soalan. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita bergerak teruslah kepada tajuk kita. Sekarang ni ceraian yang valid yang aktif ialah ceraian UP 726 pemilikan dan perisytiharan harta lah. Okey. Dan yang telah dibatalkan. So selepas ini tuan-tuan dan puan-puan tak perlu rujuk lagi perkeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 2002. Okey, surat edaran 2009, surat edaran 2009 lagi, 2010 dan juga versi lama lah ceraian UP 726. So macam mana nak tahu yang aktif dan yang valid? Buka dalam MyPPSM. Dalam tu adalah yang paling latest lah dan aktif lah. So kalau rujukan berkaitan dengan perisytiharan harta ni, mesti rujuk ceraian UP 726 ya. Jangan rujuk lagi surat-surat edaran dan juga perkeliling-perkeliling terdahulu yang telah dibatalkan. Alright. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada 16 Jun tahun ni baru lagi dan KPK ni antara yang bertuah lah, sebab saya share ni kementerian lain belum lagi dan kami pun berhasrat sebenarnya nak bagi taklimat kepada keseluruhan kementerian dan jabatan lah. Tapi KPK ni dia minta lebih awal lah. Jadi kami terimalah permintaan itu. Baguslah kan inisiatif. Terima kasihlah kepada BPSM KPK ambil inisiatif ni. Sebab dia tahu masih panas-panas lagi bulan Jun tahun ni 16 Jun kita keluarkan, KPPA keluarkan pindaan kepada UP 726 ni. So banyak perkara barulah yang baru diwujudkan dalam ceraian baru ini. Antaranya berkaitan dengan pemilikan saham sebab sebelum ni tak jelas saham syarikat sedia berhad macam mana, saham di Bursa Malaysia macam mana, saham amanah macam mana. Bila kita buat engagement dengan Suruhanjaya Security SC
Kita juga buat engagement dengan SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Bank Negara dan kementerian-kementerian berkenaan lah. Bila kita buat engagement, memang rupanya ada lagi instrumen-instrumen pelaburan yang government memang terima dia, iktiraf dia, tapi tidak dimasukkanlah sebelum ni, tak jelas kan. So macam mana penjawat awam nak invest, jadi dia tak jelas. So sekarang kami jelaskanlah dalam ceraian yang terbaru ini, pindahan yang terbaru. Ceraian samalah 726 juga. Okey, baik. Ceraian yang sekarang yang baru ni apa kandungannya? Okey, kalau kita tengok tujuan latar belakang tu biasalah ada tafsiran dan pelaksanaannya. Pelaksanaan macam mana, kewajipan macam mana isytihar kali pertama, ini dah sedia ada. Tapi keisytiharan tambahan cuma kita ubah, susun balik kerana kalau perasan yang lama tu dia agak confusing. Jadi kita susun ayat dia, betulkan balik lah. Dan tata cara memproses perisytiharan harta, urus tianya siapa, ketua jabatannya siapa kan, dan pemilik harta yang mungkin bertentangan dengan tata kelakuan, yang ni sedia ada. Panduan pemilikan harta tertentu, yang ni pun sedia ada. Nak dapat tanah kerajaan kan, tanah kerajaan. Cuma yang pemilikan dan pembelian saham dan sekuriti lain itu baru. Dan juga tata cara permohonannya jika nak lebih had, macam mana. Hadnya 300, tapi kalau lebih macam mana. Dan apa tindakan urus dia dan juga pegawai pelulus. Siapa pegawai pelulus itu? Kan? Itu baru semua. Dan juga perisytiharan nombor 8 tu kalau tuan-tuan tengok, perisytiharan pendapatan pengurusi dan ahli lembaga pengarah entiti perbadan awam. Kalau tuan-tuan jadi ahli lembaga pengarah, contohnya wakil kementerian yang dilantik dalam MPOB sebagai contoh. So dia selama ni kita tak ada punca kuasa untuk dia isytihar pendapatan dia. Contoh dia dapat allowance tetap bulanan daripada Badan Berkanun Berkenaan. So sekarang dia kena isytihar dalam isytiharan lah pendapatan dia tu. Dan nombor 9 juga, kalau dia membuat pekerjaan luar nombor 9 tu selama ni belum ada lah peraturan ini. So kita masukkan supaya jelas dia kena isytiharkan pendapatan dari pekerjaan luar dia. Kenapa perlunya ada? Sebab dia related dengan peraturan-peraturan lain dalam PUA 395 tu. Contohnya penyelenggaraan taraf hidup melebihi emolumen dan pendapatan yang sah. So kalau dia tak isytihar pendapatan yang sah dia daripada pekerjaan luar, so KJ susah nak menilai. So kalau dia isytihar, senanglah kita nak melihat rupanya dia pakai kereta besar kerana dia ada pekerjaan jual insurans dan sebagainya lah, contoh yang mendapat kelulusan daripada ketua jabatannya. Nombor 10 pun tak disebut sebelum ni, so kita masukkan kalau dividen yang dapat daripada ASB tu macam mana, dia perlu isytihar ke tak kan, ataupun daripada investment dia di Bursa Malaysia dia dapat dividen, perlu isytihar ke tak? Perlu, tapi ada limitnya. Okey, nombor 11 pemilikan syarikat perniagaan persendirian yang soalan kita tadi yang dimiliki ahli keluarga dia, dia kena isytihar. Tapi yang ni peraturan sedia ada lah. Okay, pemilikan harta yang dilarang, ini pun sedia ada dalam ceraian terdahulu. Cuma kadang-kadang kita tak perasan lah wujudnya peraturan itu. Okay, kegagalan mengisytiharkan pemilikan harta, yang ni pun dah ada tapi kita jelaskan lebih lagi pada ceraian kali ini. Dan nombor 14 tu pemantauan isytiharan harta oleh unit integriti, ini baru kita masukkan juga. Alright, so itulah secara keseluruhannya kandungan ceraian UP 726 ni secara ringkasnya. So barulah kita pergi satu persatu. Baik. Okey, mari kita terus masuk ke topik hari ini. Dalam penerangan kali ini, kita akan bedah siasat garis panduan ceraian UP 72.6
Kalau anda seorang penjawat awam, pastinya anda dah biasa dengan konsep perisytiharan harta kan? Tapi peraturan ini baru sahaja melalui evolusi yang sangat penting, jadi kita nak kupas secara ringkas dan padat tentang apa yang dah berubah dan macam mana ia beri kesan langsung kepada anda. Tengok infografik ni, ada 14 topik utama yang bertindak macam peta jalan kita. Ia mencakupi segalanya, bermula dari tujuan asas perisytiharan sehinggalah ketindakan tata tertib. Dan yang paling menarik, ia dah merangkumi kemaskini terbaru yang lebih relevan dengan landscape kewangan zaman sekarang. Supaya lebih mudah nak hadam, kita ringkaskan 14 topik tadi kepada 5 fasa utama, iaitu asas perisytiharan, proses dan penilaian, had pelaburan 2026, pendapatan luar dan akhir sekali, pemantauan dan penguatkuasaan. Kita mulakan dengan fasa 1, asas perisytiharan. Persoalannya, bila sebenarnya anda kena lapor harta? Ramai yang ingat kita isytihar harta ni sekali je seumur hidup masa mula-mula kerja kan? Sebenarnya tak. Ia satu proses berterusan yang diaktifkan oleh 5 perkara ini. Anda kena isytihar masa lantikan pertama, bila ada tambah aset baru dan bila lupuskan aset. Yang ni kena lapor dalam tempoh 6 bulan ya. Malah kalau tak ada apa-apa perubahan pun anda tetap wajib lapor setiap 5 tahun. Dan semestinya bila-bila masa kalau ada arahan daripada pihak kerajaan. Seterusnya, fasa 2, proses dan penilaian. Jom kita tengok macam mana perisytiharan anda tu dinilai. Bila anda klik je butang hantar dalam HRMIS tu, ketua jabatan anda bukan main luluskan buta-buta je tau. Mereka ada kriteria nak kena semak. Mereka akan pastikan kekayaan anda tu sepadan dengan gaji bulanan. Aset tu sah. Tak ada percanggahan kepentingan dengan kerja rasmi anda dan yang paling penting, asuran bulanan tu tak membebankan. Sebab tu penting sangat untuk anda rekodkan segala komitmen bulanan dengan tepat dalam HRMIS. Okey, sekarang kita masuk ke fasa 3, had pelaburan 2026. Ini bahagian yang paling kritikal sebab ia melibatkan kemaskini terbaru untuk aset digital dan tradisional. Tolong ingat nombor ni baik-baik, RM300,000. Bermula 12 Ogos 2026, peraturan ini dah dimodenkan dan ini adalah magic number baru untuk pemilikan saham tradisional dan pelaburan anda. Kalau anda tengok jadual 1 ni, selagi pemilikan atau pembelian saham anda tu di bawah nilai RM300,000, anda dah tak perlukan kelulusan daripada pegawai pelulus. Mudah kan? Tapi awas, walaupun tak perlu kelulusan, anda masih diwajibkan untuk isytihar dalam HRMIS. Kerajaan mudahkan proses, tapi ketulusan tu masih nombor 1. Dan nombor RM300,000 ni muncul lagi. Kali ni, had yang sama diguna pakai sebagai had maksimum untuk aset digital yang didagangkan melalui platform Digital Asset Exchange atau DAX yang diiktiraf. Maksudnya, kalau anda nak beli aset digital macam kripto dan nilainya lebih daripada RM300,000, kelulusan khas adalah wajib. Ini tunjukkan yang kerajaan kita dah selangkah ke hadapan. Mereka peka dan iktiraf instrumen kewangan moden, pada masa yang sama tetap letakkan kawalan yang wajar. Tapi untuk pelaburan jenis equity crowdfunding atau ECF, ceritanya berbeza sikit. Syaratnya jauh lebih ketat. Anda cuma dibenarkan melabur maksimum RM10,000 sahaja untuk setiap satu syarikat. Dan untuk jumlah keseluruhan, anda tak boleh melabur lebih RM50,000 dalam tempoh 12 bulan. Bab ECF ni memang tak ada kompromi atau sebarang pengecualian dibenarkan. Kalau anda tak percaya sistem kita dah moden, tengok je borang permohonan UP 72.6A ni. Dekat bahagian C tu, sekarang dah ada kotak pilihan khas untuk aset digital dan ECF. Terang dan jelas, sistem pentadbiran kita memang dah berevolusi mengikut gaya pelaburan abad ke-21. Seterusnya, fasa 4, perisytiharan pendapatan luar. Macam mana pula dengan side income dan dividen? Di bawah peraturan baru, pemantauan pendapatan luar ni lebih teratur. Kalau anda ada pendapatan daripada pekerjaan luar yang dah diluluskan, anda diwajibkan untuk log masuk ke HRMIS 2 kali setahun, iaitu pada bulan Jun dan Disember. Anda wajib isytihar pendapatan ni dalam bulan-bulan tersebut. Oh, dan jangan ingat pendapatan pasif tu terlepas ya. Kalau anda ada terima dividen atau pulangan pelaburan yang nilainya melebihi 6 kali ganda daripada gaji asas anda wajib lapor perkara itu. Kerajaan cuma nak pastikan setiap hasil yang lumayan tu direkodkan dengan jelas. Akhir sekali, fasa 5, pemantauan dan penguatkuasaan. Kita lihat apa perlindungan yang ada dan apa yang dilarang keras. Perasan tak dekat infografik ni ada gambar tokol hakim dengan tanda dilarang? Ini adalah peringatan yang sangat serius. Kalau anda cuba-cuba miliki harta secara tak sah atau sengaja tak nak isytihar harta, bersedialah untuk berhadapan dengan tindakan tata tertib yang sangat berat.
Integriti itu tak boleh dijual beli. Ini prosesnya. Ketua jabatan memang akan pantau anda berterusan. Kalau tiba-tiba nampak kekayaan anda tu tak masuk akal atau tak sepadan dengan gaji, mereka panggil ni kekayaan yang tidak dapat dijelaskan. Anda akan dapat satu notis rasmi. Anda cuma ada masa 30 hari untuk bagi penjelasan bertulis. Kalau gagal, tindakan tata tertib secara terus akan diambil. Jadi, dengan semua maklumat tentang buku panduan pematuhan yang dah dimodenkan ni, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan yang penting. Cuba log masuk HRMIS hari ni, tengok balik aset, saham dan kripto anda dan tanya diri sendiri, adakah profil perisytiharan harta anda benar-benar dah selari dengan pindaan 2026? Jangan tunggu sampai notis 30 hari tu sampai atas meja kerja anda. Pastikan profil anda sentiasa dikemas kini. Terima kasih kerana bersama saya dalam penerangan kali ini. Alright. Okey, itu ringkasan daripada secara ringkas sajalah daripada keseluruhan ceraian tu. So bagi sekarang kita pergi ke satu persatu lah. Satu persatu berkenaan dengan perisytiharan. Ini secara ringkas saja tafsiran tafsiran ahli keluarga dia sebab dia berkait dengan perisytiharan harta ni. Perisytiharan harta ni peraturan 10 yang kita tengok awal-awal tadi dalam PUA 395, dia memang menghendaki semua pegawai mengisytiharkan secara bertulis secara kepada ketua jabatannya segala harta yang dimiliki olehnya, diri pegawai itu sendiri, oleh pasangannya, isteri atau suaminya lah, ataupun anak-anaknya. Maksud anak tu apa? Anak dalam tanggungannya. Kalau anak tu dah berdiri sendiri, dah besar tu tak payahlah. Okay. So itu yang dia kena isytiharkan. Dan tafsiran emolumen tu biasalah termasuk semua gaji pokok dan allowance. Okay, apa itu tafsiran harta? Harta ni harta alih dan harta tak alih. Dua-dua. Harta tak alih ni apa? Tak boleh nak alih. Kekal je kat situ, tanah, tempat kediaman, rumah, kondo, bangunan, tak boleh nak alih. Harta alih ni apa-apa bentuk tunai, tunai, deposit, share, saham, debenture, bond, security, atau bentuk lesen, permit, ataupun apa-apa harta alih lain, termasuklah segala jenis barang kemas, keahlian, perabot dan sebagainya. Tapi kalau yang harta alih yang berkaitan dengan barang kemas dan sebagainya ni, kalau tiap-tiap satunya melebihi 6 bulan emolumen atau 10,000 mana yang lebih rendah, dia kena isytihar lah. Okey, manakala kenderaan bermotor, dia kena isytihar jugalah. Okey. Okay, tafsiran kepada pegawai itu siapa? Kita lah, sama ada lantikan kontrak tetap atau sementara, kena semua terikat kepada ni. KJ pula siapa yang mengetuai suatu organisasi, dia sampai ke peringkat yang di bawahnya lah. Seperti mana jadi peringkat negeri, daerah dan begitulah. Dia sebagaimana tafsiran di dalam PUA 395 lah. So urustia yang akan menguruskan perisytiharan harta ni siapa? Yang akan menguruskan ialah disebut dalam ceraian ini pegawai mana-mana bahagian, cawangan, seksyen atau unit yang bertanggungjawab menguruskan perisytiharan harta di sebuah organisasi. Kenapa dia tak sebut unit integriti secara terus? Kerana dalam ni ada juga organisasi yang di peringkat bawah sana yang tak ada unit integriti lah. Tapi kalau di peringkat kementerian, jabatan yang besar, memang unit integriti lah yang akan melaksanakan urusan sebagai urustia lah. Dan pemilik harta tu siapa? Yang macam saya jelaskan tadi, diri sendiri, pasangan dan juga anak yang di dalam tanggungan. Okey, dan tafsiran isytiharan harta ni termasuk kali pertama, tambahan, pelupusan dan juga jika tiada perubahan. Okay.
Kalau tuan-tuan ada soalan, bila sampai tajuk berkenaan, tuan-tuan boleh tanya terus, boleh tulis di ruangan komen lah. Okey, baik. Pengisytiharan kali pertama. Apa itu pengisytiharan kali pertama? Pengisytiharan kali pertama ni apabila pegawai dilantik ke dalam perkhidmatan awam. Lantik saja, dia kena buat pengisytiharan. Kalau sebelum ni, disebut 30 hari daripada tarikh pegawai melapor diri. Kalau yang bahagian pegawai daripada HR fahamlah ni. So itu kita dapat feedback daripada pelbagai kementerian. Dia kata ada pegawai yang bila lapor diri dia dimasukkan di pool dulu di library selama pelbagai tarikh. Ada yang lama, ada yang sekejap. So bila tarikh lapor diri dia nak isytihar guna Hermes, macam mana Hermes pun tak ada. Nak bawa Hermes dia kata belum sandang di mana-mana pos lagi. So jadi masalah. Jadi kita telah tukar tempoh 30 hari itu daripada tarikh sandangan Hermes ya. Ini yang kita buat penambahbaikan lah. Maknanya bila dah dapat Hermes 30 hari daripada tarikh itu. Okey. Dan perisytiharan tambahan. Tambahan ni pun contohnya dia baru beli kereta. So bila dia kena isytihar? Dia kena isytihar kalau perasan tu seberapa segera. Seberapa segera. Yang sebelum ni memang disebut seberapa segera lah. Tapi seberapa segera tu berapa tarikhnya, tempohnya di segera itu. Jadi tak jelas. Untuk kali ini, tindakan kali ini kita masukkan terus seberapa segera dan tidak melebihi 6 bulan dari tarikh perolehan dibuat. So kalau tuan-tuan beli kereta, paling lewat 6 bulan kena isytihar. Okay? Sepatutnya seberapa segera lah. Beli hari ini, esok isytihar lah. Okay? Manakala pengisytiharan tambahan bagi wang tunai atau simpanan. Masa saya jelaskan awal tadi, kalau gaji kita masuk 10,000 kan, dah 13,000, adakah perlu isytihar? Tak sebabnya dia hanya isytihar jika transaksi itu melebihi 6 bulan emolumen ya. Okey, pengisytiharan pelupusan. Yang ketiga, pengisytiharan pelupusan jika tuan-tuan jual kereta tadi. Bila jual, kena isytihar juga. Tapi kalau isytiharan tu bersekali dengan beli kereta baru, boleh buat jugalah. Okay. Tempoh masa pun sama, kena seberapa segera dan tidak melebihi 6 bulan daripada tarikh pelupusan berkenaan. Jangan lebih 6 bulan. Kalau lebih macam mana? Lebih terdedah untuk tuan-tuan dikenakan tindakan tata tertib. Okey, satu lagi pengisytiharan tiada perubahan harta. Yang ni sebelum ni tak berapa jelas. So sekarang kita jelaskan. Kalau dia tak mempunyai perubahan ke atas pemilikan harta dia, tak tambah, tak lupus, maka dia perlu juga membuat pengisytiharan apabila genap 5 tahun daripada tarikh terakhir pengisytiharan dibuat. Contohnya pada bulan 6 2020 last kali dia isytihar. So dia tak ada berubah apa-apa, tak ada beli, tak ada jual, maka bulan 6 tahun 2025 lah kan, cukup 5 tahun kena buat lah. Okay. Dan pengisytiharan atas arahan kerajaan. Yang terakhir, kalau kerajaan suruh bila-bila masa pun kita kena buat lah. Alright. Ada soalan ni? Okey, kejap. Saya baca sini ya. Sejauh mana unit integriti berperanan sebagai urustia pengisytiharan memandangkan semua pengisytiharan melalui Hermes yang UI tiada akses kepadanya. Okey. Dia sebenarnya peranan urustia dekat sini bila sampai ni, tata cara memproses ni. Okay, kalau tuan-tuan tengok apa peranan urustia dia. Kalau isu apa tak boleh akses, apa ni akses tu semua tu boleh dibincangkan dengan pentadbir Hermes di kementerian masing-masing lah. Itu tak ada isu sebenarnya.
Okey. Dan bahagian mana atau unit mana itu pun kita serah kepada KSU masing-masing lah sebenarnya. Tapi majoriti yang buat sekarang ni unit integriti lah. Okey. Kalau tengok apa peranan urus dia, bila pegawai tu isi di Hermes, dia tidak pergi terus kepada ketua jabatan ya. Dia akan terus pergi ke urus dia dulu. So di urus dia itulah yang akan di slide kita ni akan meneliti butiran harta serta keterangan tu. Dia dah jika terdapat syarat pelanggaran syarat pemilikan atau keraguan di situ kan. Inilah peranan urus dia tadi. Sebab tu kita galakkan unit integriti lah di sini. Sebab dia mudah, dia boleh check terus. So bila ada unsur pelanggaran je, dia boleh lapor kepada ketua jabatan lah untuk tindakan. Jika teratur apa semua, dia pun serah kepada, dia semuanya berlaku dalam Hermes lah kan peranan. So ketua jabatan pula macam mana dia melihat keupayaan dia, kadang-kadang dia jadi isu kenapa perlunya urus dia ni. Sebab KJ ni, kalau KJ tu KSU, dia tak adalah sempat nak check detail kan. So peranan urus dia tu benarnya besar lah di situ. Tapi hakikatnya KJ bertanggungjawab lah untuk pastikan keupayaan pegawai memiliki harta tu. Cara perolehan tu tak bertentangan dengan peraturan, dia kena teliti lah. Tiada guna konflik kepentingan atau kedudukan rasmi, dan bayaran ansuran tidak membebankan. Sebab tu yang terbaru ni kita minta dimasukkan ansuran bulanan lah, dalam Hermes ya, dan faktor-faktor lain. So jika dia dah teliti semua, KJ ni jika dia dapati tak seimbang dengan emolumen dan pendapatan yang sah dia tu, kerjaan luar dan sebagainya, KJ lah akan keluarkan notis penjelasan, minta penjelasan daripada pegawai berkenaan. 30 hari diberi notis tu. Ini peraturan di dalam PUA 395 lah. So dan Cik nak tanya boleh? Assalamualaikum, Cik nak tanya boleh? silakan. Okey, tadi berkaitan dengan emolumen tu kan, kata melebihi 6 bulan gaji kan, kena diisytiharkan. Macam mana kalau emolumen kita tu, kita dekat gaji kita punya akaun gaji tu, di situ kita simpanan kita dah lama, kita top up, dia dah melebihi daripada nilai gaji kita tu, dan semua saving kita masuk dalam dekat akaun gaji tu, adakah tu perlu isytihar juga? Nak tanya. Tak jelas tu soalan tu. Tak, maksud Soalan saya ni merujuk kepada pertambahan kan. Yang ni. Tengok di slide ni. Merujuk kepada perisytiharan harta tambahan kan. Betul? Merujuk ke yang ni kan. Betul. Saya tak pasti betul. Saya nak tanya pasal yang emolumen tadi. Itulah. Emolumen tadi. Dia bukan isu emolumen. Isu dia ialah harta tambahan. Oh, harta tambahan. Tajuk dia. Oh, Harta tambahan hanya perlu isytihar jika, ini wang simpanan lah. Kalau bertambah tu dia melihat bila bertambah perlu diisytihar jika setiap transaksi itu melebihi 6 bulan emolumen. Itu maksudnya. Sebab tu saya jelaskan kalau gaji bulanan kita tu tak perlulah isytihar sebagai harta tambahan. Okay? Tapi dia dah perlu isytihar dekat pendapatan kita. Itulah dia ada dah tu kalau tengok di Hermes tu. Ya. Oh, dah ada dalam Hermes Okay. Dan saya faham memang dilinkkan terus ke gaji kita yang tu. Oh, bukan dalam, kita kan tak tahu buat cukai kan, income tax semua kan. Bukan itu maksud yang harta tambahan ini ya. Okay. Okay. Okay, terima kasih. Alright. Okay, sekarang kita sampai sini ya. So KJ kalau dia dapati ada isu lah, dia tak puas hati dengan penjelasan yang telah diberikan tadi, 30 hari tadi, dia boleh lapor kepada UI untuk siasat lah. Untuk siasat dan
ambil tindakan yang bersesuaian. Okey. Ada soalan ke ni? Kejap ya. Peranan sebagai ulistia dalam hal ini boleh diberikan sekiranya ada keperluan Tuhan. Okey, Puan Nur Hafizan ni tolong jawab untuk saya. Okey. Alright, so terima kasih tolong jawab. Sebenarnya itulah peranan itu dia sebenarnya pentadbir Hermes. Itu bincang sajalah dalaman lah tu kan. Alright. Okey, yang ni masih memproses lah, maknanya ni pun perkara baru yang dinyatakan, tapi sebenarnya benda ni dah ada bila kita cek dengan tim Hermes kita, rupanya dah ada ruangan itu. Tapi saya nak maklumkan dekat tuan-tuan, pertambahan berkenaan dengan saham ataupun lain-lain ni, sebenarnya kami dalam proses berbincang dengan Hermes di JPA lah untuk selaraskan semula dengan pindahan perkeliling yang baru ni. Sebab kita nak tengok balik mana yang ada dah, ada yang perlu dibuat semula kan. Tapi kalau tak ada di Hermes, ruangan-ruangan itu belum ada di Hermes, pengisytiharan tu just buat secara manual saja. Itu je cara. Okey. Simpanan ke daripada ASB. Ni belum sampai ya. Nanti sampai dekat ASB kita bincang itu ya. Alright. Pemilikan harta yang mungkin bertentangan dengan tata kelakuan. Yang ni memang dah ada, sedia ada dalam ceraian dan sedia ada dalam PUA 395 lah. Sub peraturan 4 ya. Jika dia rasa lah dia was-was, mungkin ada tak selari dengan peraturan 4 tu. Peraturan 4 tu apa? Peraturan 4 tu kalau tuan-tuan baca PUA 395 ni tata kelakuan kita lah. So jika demikian dia kena minta kelulusan daripada KSU dan kalau dia di SUK dia minta dengan SUK lah. Okay. Dan dalam nak mempertimbangkan tu KSU kena tengok lah nilai harta dia kan. Ada tak berkenaan dengan pendapatan dia, size dan amount, dan juga isu ada tak berkenaan dengan percanggahan dengan konflik-konflik kepentingan lah. Okey, habis berkenaan dengan tajuk perisytiharan kan. Okey, soalan ASB nanti kita jawab kemudian. Adakah individu yang bertindak sebagai pentadbir harta, contohnya akaun simpanan atau pusaka perlu isytihar harta? Okey, nanti kita bincang. Okey. Dia sebenarnya berkaitan dengan pentadbir ni ya. Wasi ya. Wasi atau pentadbir harta pusaka dan sebagainya. Itu di bawah pekerjaan luar. Yang tu tuan-tuan kena minta kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar. Nanti pergi tengok dekat PUA 395 berkenaan dengan pekerjaan luar. Ada disebut berkenaan dengan menjadi pentadbir harta. Tapi dalam kes itu, jika harta itu diletak atas nama tuan-tuan, maka kenalah. Ataupun macam yang kita cakap tadi, di awal ni, di perisytiharan harta kita ni jelas. Jika harta tu harta kita, siapa lagi? Harta pasangan kita, harta anak dalam tanggungan kita. 3 tu. Okey. Ataupun harta tu adalah harta yang harta kita, tapi dia dipegang oleh mana-mana orang lain. Itu pun kita kena isytihar. Harta kita. Gitu tapi harta orang tak payah isytihar. Okey. Okay, habis tajuk pengisytiharan dan cara-cara nak isytihar. Tapi perkeliling ni, ceraian ini, dia juga berceritakan tentang panduan pemilikan harta tertentu. Okey, kita masuk tajuk pemilikan harta tertentu. Antaranya yang ni lah.
Pemilikan tanah yang diberi milik oleh kerajaan, tanah kerajaan. So tanah kerajaan ni, walaupun dia tanah pendudukan sementara atau TOL, Temporary Operating License, sewaan atau pajakan yang kerajaan bagi, kita tetap kena memohonlah mendapatkan kelulusan KSU masing-masing. Okey. Sebagai contoh, tuan-tuan nak minta tanah daripada tuan-tuan kerja di pejabat tanah. Jadi contohlah dia nak tanah, nampak ada tanah kerajaan tu, boleh minta. Jadi tak boleh hanya tuan-tuan berurusan dengan pejabat tanah situ saja. Tapi kena kelulusan KSU kementerian tuan-tuan. Okey. Dan tanah yang macam mana sahaja yang dibenarkan dan terhad kepada berapa, peraturan telah menetapkan sedemikian. Hanya tanah pertanian dan tapak perumahan sahaja dibenarkan. Tanah pertanian tak boleh lebih daripada 20 ekar untuk had keseluruhan terkumpul. Dan 2 lot tanah kerajaan percuma je yang boleh dapat. Dan ini perlu direkodkan dalam BPK. Cuma pengecualian di sini jika tanah tu diberi, dianugerahkan. Ini pun baru kita masukkan. Yang dianugerahkan ni sebab ada kita terima maklumat daripada negeri-negeri tertentu. Sultan bagi dekat dia tanah tu. So dia tak minta pun tanah kerajaan tu. Jadi dia anugerahkan. Dalam kes dia anugerahkan, dia terimalah kan, terima tanah tu. Tapi apa yang perlu dia buat, dia tak perlulah mohon kelulusan sebab benda dah diberi. Tapi dia kena isytihar dalam sebagai perisytiharan harta lah. Okey, seterusnya. Ini yang baru dan saya minta tuan-tuan beri perhatian. Okey, ada soalan. Sekiranya rumah yang tidak didiami disewakan dan sewaan diguna bagi masyarakat, perlu ke jumlah isytihar jumlah sewaan. Dia gini dia dikira jika tuan-tuan dia panggil pendapatan lain lah. Pendapatan lain daripada menyewa pun dia kira satu pendapatan lah kepada tuan-tuan. Tapi belum sampai yang pendapatan tu dia kejap kita tengok yang ni dulu. Yang ni penting, saya minta tuan-tuan beri perhatian sebab ini benda baru yang diperkenalkan. Kenapa? Kerana sebelum ni ramai yang bertanya, bolehkah kita memiliki syarikat kan? Memiliki syarikat boleh ke tak? So sekarang ni kita dah beri kebenaran. Kalau tuan-tuan baca perkeliling sebelum ni, hadnya hanyalah 100,000. 100,000 itu pun tak jelas. Dia kata hanya untuk syarikat sahaja. Dia sebut begitu sahaja. So tak jelas syarikat seni berhad ke, syarikat berhad ke. So apa yang perlu tuan-tuan beri perhatian, had pemilikan dia ialah 300,000. So jika 300,000 dan ke bawah, tuan-tuan tidak perlu kelulusan. Ini hanya perlu melaporkan, mengisytiharkan saja pemilikan harta itu. Kan saham ni juga sebahagian daripada harta kan, kita dah tafsir awal tadi. Okey, nombor 1. Share dalam syarikat sendirian berhad. Kalau tuan-tuan, yang ni yang sedia ada, cuma ditambah baik lah. Yang sedia ada disebut dalam tiap-tiap satu syarikat, tidak boleh melebihi 5% daripada modal berbayar atau tidak melebihi 300,000, mana yang lebih rendah lah. Okey. Maksudnya tuan-tuan boleh memiliki share dalam sendirian berhad terhad kepada 5% daripada modal berbayar atau tidak melebihi 300,000. Mana yang lebih rendah. Okey. So yang ni ramai orang keliru juga di antara syarikat sendirian berhad, syarikat berhad dengan orang kampung panggil syarikat enterprise.
orang kampung lah sebenarnya. Dia tak ada istilah syarikat sebenarnya. Yang kalau kita baca akta di bawah SSM, dia ada akta syarikat, dia ada akta pendaftaran perniagaan dan akta lain lah, perkongsian liability terhad dan sebagainya. So tapi yang ni dua perkara ni kena faham, pendaftaran perniagaan dia jatuh di bawah akta pendaftaran perniagaan. Okay. Syarikat seni berhad dia jatuh di bawah akta syarikat. Dia berbeza. Akta syarikat dia mempunyai share. Manakala pendaftaran perniagaan yang orang kampung panggil syarikat trading dan sebagainya itu bukan, dia hanyalah suatu pendaftaran perniagaan. Kalau tuan-tuan jual burger, tuan-tuan kena daftar juga dengan SSM. So daftar itu ialah daftar pendaftaran perniagaan tuan-tuan. Berbeza dengan syarikat seni berhad ya. So yang tu kalau tuan-tuan nak jual burger malam-malam, yang tu tuan-tuan hanya perlu dapatkan kelulusan pekerjaan luar ya. Okey. So jelas. Share syarikat seni berhad terhad 5% dan 300,000 mana lebih rendah. Kenapa 5%? Ada orang tanya kan. Sebabnya yang 5% ni sebenarnya ketetapan awal lagi lah, dari dulu lagi, sebelum ni pun memang 5% sebab kerajaan bila tuan-tuan berada dalam sesebuah syarikat perniagaan, jadi dia juga terbuka untuk melaksanakan perniagaan dengan kerajaan, buat perolehan dan sebagainya. So kita tak nak penjawat awam juga yang berada dalam syarikat itu akan terdedah kepada konflik of interest kan, jika dia major shareholder. Sebab tu kerajaan decide putuskan hanya 5% dan dia hanyalah minority lah shareholder di situ. Okey, itu berkenaan dengan syarikat share syarikat. Itu baru 300,000. Yang kedua, macam mana pula dengan saham, pembelian saham di Bursa Malaysia. Okey, di Bursa Malaysia ni dia ada dua keadaan. Satu keadaan dia kalau dulu-dulu orang nak beli saham di bursa ni dia kena guna remiser. Guna remiser yang urusan. Tapi zaman sekarang dah moden dah kita, kita guna online je. Kita guna Maybank online, RHB online, CIMB online, kita buka je account untuk pelaburan tu kan, dan kita boleh beli saham dah. Sekarang senang saja. Jadi kalau tuan-tuan terlibat dalam pembelian short term, pagi jual beli dan tuan-tuan kena monitor, bertindak seperti mana remiser, yang tu tuan-tuan kena dapatkan kelulusan pekerjaan luar. Tapi kalau tuan-tuan beli sekali saham dan tunggu dia punya dividen dan sebagainya, itu tak perlulah. Itu terhad kepada peristiharan harta sahaja. So jelas yang tu. Itu bagi syarikat awam lah, ataupun kita panggil syarikat berhad. Dan juga koperasi. Kalau tuan-tuan masuk beli saham dalam koperasi mana-mana pun, dia still terhad kepada tidak melebihi 300,000. Okay. Itu, dan juga instrumen lain lah, security lain, bond lah tadi kita dah bincang tadi, sukuk dan sebagainya lah. Okay. Seterusnya nombor 5 tu, ini pun baru selepas kita bincang dengan Suruhanjaya Security. Ya, ada soalan? Dekat plastik biru tu, Plastik biru tak ada sini. Plastik biru tu bukan di sini Okey, nombor 5. RMO RMO tu apa? Okey, ini benda baru yang kita masukkan. Kenapa? Selepas kita bincang dengan Suruhanjaya Security, rupa-rupanya Suruhanjaya Security dah mengiktiraf ni DEX, ECF dan juga ada satu lagi, tapi yang tu kita tak masukkan kerana dia bercanggah dengan PUA 395 lah. Dia punya nature dia tu seperti memberi pinjam wang. So sekarang kita masukkan hanya ECF dan juga DEX. Apa itu RMO? Recognized Market Operator.
Recognized Market Operator ni, RMO ni, ataupun dipanggil pihak ketiga ni, dia sebuah syarikat lah. Tapi dia berdaftar dengan Suruhanjaya Security. Jika orang nak buat ECF, Equity Crowdfunding, dia kena melalui syarikat ini. Gitu. So kita benarkan. Tapi ECF ni, Suruhanjaya Security, dia dah tetapkan limit dia. Iaitu bagi setiap syarikat hanya 10K saja dan total keseluruhan 50K daripada tahun semasa. So begitu ketetapan. Jadi kita dia tak terikat dengan dia terikat dengan ketetapan Suruhanjaya Security. Dia tak boleh 300,000 lah untuk equity crowdfunding. Manakala DEX pula, Digital Asset Exchange. Apa tu DEX? Digital Asset Exchange ni juga baru kita masukkan kerana ada juga di antara penjawat awam yang nak melabur dalam digital assets. Apa tu digital asset? Dia termasuklah juga cryptocurrency. Apa tu cryptocurrency? Cryptocurrency ni ialah antara contohnya ialah Bitcoin, Ethereum dan sebagainya. So kalau dia nak beli, dia mesti beli atau invest melalui RMO ni. RMO pula, RMO yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security. Antaranya ialah Luno. Luno ni berdaftar dengan Suruhanjaya Security. Okey, seterusnya nombor 6, saham syarikat yang ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan dan Negeri. So saham syarikat macam mana? Yang ni yang sedia ada sebenarnya. Cuma kita naikkan dia daripada 100,000 kepada 300,000 lah. Okey. Saham amanah. Nombor 7, saham amanah. Yang ni lah saham amanah yang ditanya tadi berkenaan dengan ASB tadi. Dia sebenarnya government telah tetapkan limitnya. Kalau yang government punya saham amanah lah, contoh ASB tadi, government dulu tetapkan 200,000 kan, tapi sekarang hadnya telah dinaikkan kepada 300,000. So jadi sama dengan kita dah sekarang. Tapi kalau saham amanah yang lain, yang lain daripada government, yang swasta, contohnya public mutual dan sebagainya, itu terhad kepada 300,000 juga. So soalan tadi perlu istihar ke tak? Apa yang kita cerita sini ni semuanya kena istihar. Kena istihar. Okey, baik. Ketetapan 300,000 tadi, kalau tuan-tuan beli setiap satu tu pun 300,000 pun dibenarkan, ataupun kalau combination pelbagai instrumen pelaburan itu, saham amanah, campur saham di bursa, campur dengan RMO, semua itu total dia had kumulatif keseluruhan adalah 300,000. Tidak melebihi 300,000. Okey, ada soalan ni. Sebab yang ni dia baru. Kalau lebih tuan macam mana? Tanya je. Okey. Itulah perbincangan kita. Untuk makluman tuan-tuan, yang ni perbincangan kita ni direct dengan KSN lah. Kita pergi bincang dekat pejabat KSN penentuan saham ini. So sebelum ini tak ada ketetapan itu. Sebab ada juga pegawai awam ni yang kaya raya kan, mak ayah kaya raya, mak ayah bagi duit kat dia supaya melabur kan. So kenapa kita nak halang dia jika duit dia sah kan? Itu pandangan kerajaan sekarang. Kita patut beri ruang lah kepada penjawat awam untuk invest kan. So dia ada duit yang sah yang ayah dia kaya, bagi kat dia 500,000. So limit yang tidak perlu kelulusan ni 300,000 saja. So macam mana? Ada cara dia. Okey, sekejap. Okey, ini caranya. Saya nak lebih daripada 300,000. Macam mana saya perlu buat? Okey, ada tata cara dia. Okey, saya tunjuk yang ni dulu.
Okey, jika 300,000 dan ke bawah tak perlu kelulusan tapi perlu isytihar ya. Tapi jika sebenarnya 301 lah tu hingga 500,000 hingga bawah 500,000 tengok siapa kita. Kalau kita tu adalah KSU, dia kena dapatkan kelulusan pegawai pelulus dia ialah KPPA ya. Kalau dia tu ketua eksekutif Badan Berkanun, kena KSU, kementerian yang menjaganya lah. Kalau kita ni pegawai awam di kementerian, KSU kena luluskan ya. Dan kalau kita pegawai awam di jabatan KP. Kalau di negeri, pengarah negeri ya. Dan kalau Badan Berkanun Persekutuan, KI dia lah, ketua eksekutif atau KP dia lah. Okay. Kalau lebih 500, nak lagi, dia kata saya ada duit banyak lagi, pun kita tak nak halang lagi. Government benarkan juga. Tapi siapa yang perlu luluskan, dia hendaklah TKPPAP jika grade 1 hingga 8, jika grade 9 dan ke atas kena KPPA lah. Dan jika KPPA sendiri, KSN kena luluskan. Okey. Okey, itu ketetapan dia kalau nak lebih tadi kan. Tapi prosesnya ialah kena melalui ada kaedahnya lah. Iaitu dia mengisi borang UP 726A lah. Ada disertakan borang tu dalam seraian ni. Tapi perbincangan kita dengan unit Hermes kita pun dia saya pun tak dapat info lagi sama ada dah siap ke borang saya. Tapi kalau tak siap, dia akan guna manual sajalah. Begitu. Okey. Dan urustianya kena teliti lah. Sama juga. Hantar kepada urustia. Urustia akan teliti dan perakukan. Kemudian akan hantar kepada pegawai pelulus tu. Kalau pegawai pelulus tu KSU, hantarlah kepada KSU berkenaan. Dan pegawai pelulus pula kena tengoklah kaedah yang sama juga sumber keuangan dia, yang bebas tak integriti dan pematuhan kepada peraturan peminjaman. Kita tak nak nanti dia pula akan tengok-tengok dia nak invest tu, dia rupanya dia pinjam, dia buat pinjaman. Kita tak nak nanti dia jatuh kepada keterhutangan keuangan yang serius, merupakan suatu kesalahan dalam PUA 395 dan dia juga boleh dikenakan tindakan tata tertib jika dia jatuh di bawah keterhutangan keuangan yang serius ya. So jelas maknanya kalau 300,000 ke bawah tak perlu kelulusan pegawai pelulus, cuma dia perlu isytihar harta saja. Tapi jika dia nak lebih, dia boleh mohon mengikut ketetapan di jadual 1 tadi. Okey. Dan menggunakan borang yang disediakan lah. Okay, ini instrumen, inilah borang UP 726 tadi lah. Maklumat pemohonnya dan butiran pelaburan sedia ada dia, peratus pegangan saham syarikat persendirian. Ini bagi syarikat persendirian, dia nak tengok persentage yang 5% tadi lah daripada modal berbayar, jenis pelaburan, suku dan sebagainya. Dan kalau dia ada banyak pelaburan, dia boleh juga guna dokumen tambahan lah. Okay. Dan butiran permohonan barulah kalau dia nak mohon apa, dia nak mohon saham di Bursa Malaysia, dia tik lah di situ dan butiran pelaburan, nama syarikat awam yang dia nak beli tu atau koperasi, nombor pendaftaran dan sebagainya lah. Okay. Dan sumber keuangan, dari mana sumber keuangan dia dapat untuk beli saham dan sebagainya. Pengakuan dia, pengesahan urus dia,
dan juga kelulusan pegawai pelulus dengan KJ lah, sebelum tu ulasan KJ. So itulah borang dia lah. Okey, sekejap saya tengok soalan ada, macam soalan ada ni. Untuk peristahan saham amanah, tarikh pemilikan harta kita perlu letak tarikh apa memandangkan unit saham dibeli dari semasa ke semasa. Adakah boleh letakkan tarikh jumlah terkini semasa peristiharan? Ya, dia semasa peristiharan tu dibuat lah. Sebenarnya semasa pembelian tu lah. Masa kan bila beli tu kan, kita masa beli tu kita masukkan lah. Masa tuan ni kita bayaran bulanan tu ke, setiap bulan tu ke, maknanya potongan gaji kepada ASB ke? Ada tak? Boleh ni tak? Ada reply kejap ya. Okey, kalau buat potongan gaji kan, itulah kita takkanlah nak isytihar setiap bulan kan. Sebabnya saham amanah ni sebenarnya dia, kalau ikutkan dia agak keliru dengan dia sebabnya saham amanah ni dengan simpanan, duit simpanan tadi ya. Duit simpanan atau cash tadi kita guna transaksi dia jika setiap transaksi tadi melebihi 6 bulan kan, baru kita isytihar. Tapi saham amanah dia tak sebut begitu. Saham amanah termasuk dalam kategori yang dia nak pastikan tidak melebihi had 300,000 tadi. Jadi saya cadangkanlah, kalaulah every month tu tak perlulah kita isytihar setiap kali potongan gaji tu berlaku lah. Kan? So janji kena perhatikan mungkin every year lah. Sebab saham amanah ni dia termasuk di bawah panduan pemilikan harta tertentu lah, pembelian dan pemilikan saham dan sekuriti lain. Dia jatuh bawah saham dan sekuriti lain. Dia bukan jatuh pertambahan di dalam simpanan. Dia gitu. Tapi dia jadi confuse sikit sebab saham amanah pun orang jadikan dia tempat simpanan kan. Begitulah. Jadi keliru di situ. Tapi saya cadangkan every year kita isytihar lah di situ. Sebab kita tak nak nanti dia terjumlah kepada melebihinya 300,000 limit yang diberikan itu. Kan? Okey, seterusnya kita tengok. Ini kalau tuan-tuan nak dapat lebih lah, dah jelas. Okey, pemilikan saham. Okey, yang ni peraturan ni peraturan sedia ada. Memang setiap penjawat awam kena pastikan kalau dia nak terlibat secara langsung atau tak langsung dalam keadaan yang berikut ni, dia kena dapat kebenaran KSU dulu untuk membeli saham syarikat itu. Sebagai contoh, saya dilantik sebagai secara rasmi lah sebagai ahli lembaga pengarah dalam sebuah syarikat. So bila saya nak beli share, sebab kita benarkan tadi kan terhad kepada 300,000 tadi, benarkan, tapi dalam keadaan situasi ini kalau saya ahli lembaga pengarah syarikat tu yang dilantik, so saya kena dapat kelulusan KSU dulu. Ataupun saya bertanggungjawab memproses, menimbang dan meluluskan lesen-lesen perniagaan syarikat, dan saya nak beli syarikat yang tertakluk kepada tadi yang saya proses tadi. Yang tu pun kena kelulusan KSU juga. Sebab nak mengelakkan berlakunya konflik of interest lah. Ataupun dia bertanggungjawab beri perkhidmatan dan kemudahan kepada syarikat untuk beroperasi. Kalau saya beri perkhidmatan atau kemudahan lah. Dan yang terakhir, saya juga bertanggungjawab dalam memastikan pengagihan equity dan sebagainya
saya pun kena dapatkan juga daripada KSU, kelulusan. Okey, dan dimasukkan ini yang baru juga dimasukkan, walau apa pun kebenaran had pemilikan pelaburan yang dibenarkan kepada pegawai awam, pelaburan yang berisiko tinggi atau apa-apa risiko sajalah, hendaklah dipertimbangkan oleh pegawai itu sendiri untuk mengelakkan kerugian dan sebagainya. Kalau tuan-tuan nak beli saham di Bursa Malaysia, itu tanggungjawab tuan-tuan lah memastikan duit yang digunakan tu bukan daripada duit yang hutang, pinjaman dan sebagainya, kan. Sepatutnya prinsip pelaburan ini penjawat awam tu kena fahamlah sendiri. So government dah buka kepada kita seluas-luasnya untuk invest, sebab tak nak halang penjawat awam daripada mendapatkan income tambahan lah daripada instrumen pelaburan. Jadi kita gunakan peluang itu, jangan sampai terheretnya kita kepada keterhutangan keuangan yang serius. Sebab bila kita jatuh bawah keterhutangan keuangan yang serius, kita boleh dikenakan tata tertib di bawah peraturan itu pula, kan. Okey, seterusnya ini perkara baru juga yang dinyatakan dalam ceraian yang terbaru ini, peristiharan pendapatan pengerusi dan ahli lembaga pengarah entiti perbadanan awam. Apa tu, seperti GLIC, GLC, MKD, CLBG, Badan Berkanun Persekutuan dan Badan Berkanun Negeri. Okay, kalau tuan-tuan dilantik menjadi pengurusi atau ahli lembaga pengarah, tuan-tuan kena isytihar pendapatan itu, termasuklah allowance tetap bulanan, bonus, insentif saham, dividen dan pendapatan lain daripada itulah kena maklumkan dalam peristiharan itu. Okay, bila kena? Pada setiap Jun dan Disember, mana tengah tahun sekali dan Disember sekali lah. So macam mana tu? So tuan-tuan tengoklah peristiharan tu boleh lamsam campur sekali semua. Kalau dia pelbagai, tuan-tuan boleh declare pelbagai lah. Dan pekerjaan luar, ini pun baru juga dimasukkan dalam ceraian ini. Pegawai yang memperolehi apa-apa pendapatan daripada pekerjaan luar yang dibenarkan hendaklah diisytihar juga. Macam mana dia nak isytihar pun sama juga kaedahnya pada Jun dan Disember. Sebab kita tak nak menyusahkan pegawai setiap bulan kena declare, kan. So menyusahkanlah. Jadi government memutuskan pada setiap 2 kali setahun lah, pada Jun dan juga pada Disember. Okay, kewajipan melaporkan pendapatan daripada pekerjaan luar itu, ya. Alright, seterusnya berkenaan dengan peristiharan dividen. Kalau kita ada ASP ataupun ada saham dalam bursa, Bursa Malaysia, kita ada satu investment dekat sana dan ada syarikat yang membayar dividen, yearly dividen, pelbagai keadaan lah. Ada yang short term investment, ada long term investment. Kalau long term biasanya dia akan bayar dividen. So dividen tu perlu ke? Saya dalam ASB hanya ada sikit je. So daripada dividen yang saya dapat dari ASB tu hujung tahun hanya RM300 je. So tak perlu declare lah. So bila declare, jika transaksi tadi melebihi 6 kali emolumen lah. Ini keputusan kerajaan, ya. Dan seterusnya, pemilikan syarikat perniagaan persendirian yang dimiliki oleh ahli keluarga. Okey, kalau kita ada, bukan kita lah, kan, keluarga kita ada syarikat, kita kena declare juga. Okey, kenapa perlu declare ni? Kan? Kenapa perlu declare?
Sebab ahli keluarga tu siapa dulu? Ahli keluarga tu siapa? Okay, ahli keluarga ni di dalam ceraian ni ada ditafsirkan lah. Contohnya isteri atau suami atau anak-anak termasuk anak menantu atau anak angkat yang sah di sisi undang-undang, ibu bapa termasuk ibu bapa mertua. Itu je lah. So kalau dia ada syarikat, kita kena declare. Kenapa? Untuk mengelakkan berlakunya konflik of interest jika mereka terlibat dalam perolehan kerajaan. Adakah mereka dilarang menyertai perolehan kerajaan? Tidak. Mereka tidak dilarang. Mereka dibenarkan, cumanya sekadar untuk memastikan supaya tidak berlaku konflik of interest. Maknanya kalau dia tak ada kena-mengena pun dengan kita, dia bolehlah, dibenarkan lah syarikat itu. Okay, ada soalan bagi perisytiharan harta pendapatan bagi kerajaan luar yang telah diluluskan perlu dibuat pada Jun dan Disember setiap tahun. Adakah jumlah bagi tempoh 6 bulan atau pendapatan bersih? Okey, apa maksud pendapatan bersih dengan pendapatan kasar dari pekerjaan luar tu? Sebenarnya hasrat kerajaan ini ialah pendapatan yang kita terima lah. Yang dapat kepada kita. Yang tak dapat, yang kasar tu apa maksud tu? Kalau saya kerja Grab, kan, saya buat Grab part time dan ada saya kena bayar sebahagiannya kepada Grab lah, kan, sebab ada Grab, dan juga saya mungkin kena bayar kepada peniaga atau saya pun tak tahu perniagaan Grab ni macam mana, tapi lebih kurang gitulah. Jadi apa yang kita declare tu pendapatan yang dapat kat kita sajalah. Yang kita tolak-tolak kepada syarikat dan sebagainya tu tak kira lah. Okay. Okey, mana yang soalan tadi? Okey, Syed Syahril Fitri, jelas yang dapat kat kita sajalah. Okey, okey, Encik Wendy Okay, jika membuat pelaburan secara deposit melalui apps pelaburan, apakah perlu memohon kelulusan? Apa itu apps deposit? Bank apa semua. Dia gini okey. Dia kalau tuan-tuan tengok tadi, kita di bawah RMO Recognized Market Operator. Itu saja yang dibenarkan. Dan make sure RMO tadi berdaftar dengan Suruhanjaya Security. Contoh RYT Bank ni, saya tak pasti, tuan-tuan kena check dulu dengan Suruhanjaya Security. Jika dia adalah satu RMO yang berdaftar, so dia dibenarkan lah. Okey. Apapun kalau yang RMO ni dengan pihak ketiga ni, tuan-tuan tak boleh simply melabur begitu saja. So kita tidak open sebab kita masih tak nak mendedahkan penjawat awam kepada pelaburan yang pelbagai yang tidak ketahuan. Kita nak yang recognized by government. Suruhanjaya Security itu dia mewakili government lah untuk recognize mana-mana RMO, recognized market operator, untuk memastikan pembelian itu ataupun investment itu sah. Okey, sekejap soalan ni. Mana ni? Anak penjawat awam mempunyai syarikat perniagaan perlu isytihar juga. Dia apa startup ke atau apa ke nama dia, kan? Dia ni berdaftar, dia ada dua je. Ada satu je, sama ada syarikat tu berdaftar dengan SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Dia nak panggil startup ke apa ke, itu bukanlah dia punya ketetapan dalam akta. So jika syarikat tu sendirian berhad, kan, dia tertakluk kepada syarat 5% tadi. Tapi jika anak penjawat awam yang memiliki syarikat, tak ada isu lah. Dia sebabnya dia boleh je memiliki berapa banyak share dalam tu pun. Cuma dia kena
declare tu bukan declare saham dia. Dia hanya declare syarikat itu adalah syarikat anak dia. Gitu. Tujuan declare syarikat tadi saya dah jelaskan. Bukan nak menghalang dia daripada terlibat dalam pemerolehan kerajaan. Dia dibenarkan, cuma dia nak mengelakkan konflik interest. Kalau saya SUB perolehan sebagai contoh, tiba-tiba ada syarikat tu syarikat anak saya masuk juga, saya kena declare lah kepentingan di situ dan saya kena tidak terlibat dalam jawatan kuasa pemilihan dan sebagainya. Gitu. Okay, Encik Saiful, bolehkah Kakitan Kerajaan untuk ada payslip lain? Maksud saya ada penggajian selain. Ia bukan pekerjaan harian yang akan mengambil kerja hakiki. Kita ada penggajian di syarikat swasta bukan seperti kerja gig. Ya. Okey, di bawah pekerjaan luar itu kena pihak urus dia kena organize satu lagi topik berkenaan dengan pekerjaan luar lah. Kan? So kita akan bedah berkenaan dengan pekerjaan luar. Tapi kalau dekat sini apa saja tafsiran dia, kita ada perkeliling dia untuk makluman. Kita pun sedang tambah baik perkeliling berkenaan dengan pekerjaan luar ni. Sebab yang ada sekarang ni masih kurang jelas lah. So nanti kami akan keluarkan satu perkeliling pekerjaan luar ni. Kita akan tambah baik sedia ada ya. Perkeliling sedia ada. Kita memang ada jelaskan berkenaan dengan pekerjaan luar. So pekerjaan luar ni dia punca kuasa dia dari PUA 395 juga. Ya, peraturan pegawai awam. Dia bukannya simply keluar perkeliling dari tah mana-mana, bukan ya. So kita ni setiap pegawai awam ni kita terikat dengan PUA 395. Sebab tu saya bawa daripada awal tadi pembukaan kita terikat dengan PUA 395. Dia bukan berdiri sendiri ni. Cerita pasal peristihan harta, cerita pasal pekerjaan luar ni bukan berdiri sendiri. Itu adalah ketetapan di dalam PUA 395, Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993. So, kalau dia kerja mana? Ada ni Audi juga. Ya. Ada apa tu? Dia dekat Audi. Minta maaf lah kalau tak ada soalan ya. Okey, kalau saya kerja part time McDonald, memanglah dia ada payslip dan sebagainya. Payslip tak ada isu lah. Jadi kena declare lah sekarang. Berdasarkan ceraian terbaru kita ni, kita pun declare lah pendapatan kita tu berapa. Begitu. Alright, seterusnya kita pergi ke slide ya. Tinggal sikit lagi ni. Kita ada masa dalam 10 minit lagi. Okey. Ada sikit lagi nak ambil ya. Okey, berkenaan dengan pemilihan harta yang dilarang. Dilarang ni sebenarnya dah ada dalam ceraian terdahulu pun. Cuma kadang-kadang kita tak perasan sebab kita duk baca dekat peristihan harta je. Sebab tu saya jelaskan kepada tuan-tuan dia punya struktur ceraian ini. Dia di peringkat awal tu memang berkenaan dengan peristiharan. Tapi lepas tu berkenaan dengan pemilikan harta-harta tertentu kan. So kalau tuan-tuan baca sampai ke belakang memang tuan-tuan akan jumpa lah benda ni. Rupa-rupanya kita penjawat awam ni tak dibenarkan untuk memiliki lesen GDL dengan PSV ni untuk persendirian. Kalau kita untuk bawa kita pemandu jabatan itu tak ada isu untuk persendirian. Tapi bila begitu kami telah dapat input lah daripada penjawat awam yang buat part time Grab, Grab dan sebagainya ni atau e-hailing ni dia perlukan lesen PSV itu sekarang kan. So sedangkan perkeliling ini melarang. So sebenarnya kita telah buat pindaan sebelum ni lagi. Kita telah buat pindaan, maknanya larangan tadi lesen PSV atau DDL tadi dikecualikan jika dia telah mendapat kelulusan pekerjaan luar lah. So dia kena mohon pekerjaan luar dulu nak buat Grab dan sebagainya lah. Okay. Dan juga larangan tadi juga kalau dia telah memiliki jenis harta yang disebut tadi itu
sebelum ini sebagai pusaka gitu. Kalau zaman dulu memang lesen-lesen ni dia boleh diturunkan kan. Sebab tu kita kekal sajalah. Okay. Alright. Dan ini kita tambah baiklah. Okay. Kalau kita masukkan peringatan lah, kalau gagal sebenarnya dia ni understood lah. Dalam kalau kita tak sebut pun dia memang begitulah ketetapan dalam PUA 395 peruntukan mana-mana je yang dilanggar memang penjawat awam boleh dikenakan tindakan tata tertib ya. Dan juga tapi ada orang tanya, adakah dalam PUA 395 saja? Macam sebabnya dalam ceraian ini 726 ni dia lebih detail kan. Had 300,000 itu tak disebut pun dalam PUA 395. Okay. Tapi kita kena faham ceraian ini juga part of dia ambil daripada punca kuasanya PUA 395 dan ceraian ini telah menjadi ketetapan kerajaan. So jika dia langgar, dia boleh dikenakan di bawah peraturan ini atau di bawah peraturan 4 PUA 395 lah. Mungkin di bawah engkar perintah dan sebagainya. Okey. Dan ini pun baru dimasukkan. Yang ni memang jelas disebut unit integriti atau unit lain yang menguruskan integriti lah. Jadi Kementerian Jabatan yang agensi, kalau dia tak ada unit integriti, apa-apa bahagian yang melaksanakan hal ehwal integriti ni dia kena pantau lah. So setiap 6 bulan dia kena lapor kepada pengurusan tertinggi dia berkenaan dengan perisytiharan daftar ni. Seperti sebenarnya untuk maklumat kalau siapa yang dah terlibat berkenaan dengan ni dia memang jelas memang ini mengumpulkan KPI lah, Hermes juga kan, perisytiharan dan sebagainya ni. Kejap ya. Oh dah habis dah rupanya. Okey. Alright. Ada soalan? Boleh kita buka lagi, ada masa lagi 4 minit. 6 minit lagi. Tuan-tuan boleh tanya soalan. Okey. Oh saya tengok soalan saya terlepas ni. Simpanan ASB, simpanan bulanan, dah jawab tadi. Simpanan bulanan, sebab kita tak sebutlah dia ni sebagai di bawah apa ni simpanan tadi kan. Okey, adakah individu yang bertindak sebagai pentadbir harta perlu istiharatan? Ini pun dah jawab tadi. Yang ni sebenarnya dia di bawah pekerjaan luar kan, berkenaan dengan wasi. Kalau kita baca PUA 395 ada sebut. Okey. Cuma di bawah perisytiharan harta apa pun yang perlu diisytiharkan ialah apa? Kita kena berbalik kepada ketetapan PUA 395 iaitu apa harta yang perlu diisytihar? Ialah harta diri kita. Harta siapa lagi? Harta pasangan kita, isteri atau suami. Ataupun harta siapa lagi? Harta anak yang dalam tanggungan kita. Dan harta kita yang dipegang oleh orang lain kan, bagi pihaknya. So itu sahaja yang perlu diisytiharkan lah. Kalau terjatuh bawah tu, kenalah. Okay. Okay, seterusnya bagi pemilikan tanah secara pusaka, adakah isytihar pusaka atau perlu permohonan kelulusan? Okey, yang ni saya tak berapa jelas. Dia terima sebagai harta pusaka lah. So dia isytihar sajalah tanah tu. Kan? Sebab dia macam dia beli tanah juga. Kalau dia beli, dia just isytihar lah. So sama juga kalau dia dapat free lah daripada harta pusaka pun dia isytihar jugalah. Okey. Okey, ada soalan daripada Puan Sofia binti Ibrahim. Mana dah tadi lari dah link. Asal berdaftar dengan SSM kena isytihar. Peniaga gini ya. Ni kena jelas ya ni ya. Puan Sofia tanya ni, asal berdaftar dengan SSM kena isytihar. Itulah saya jelaskan awal tadi.
panjang lebar tadi berkenaan dengan akta di bawah SSM tu. Kita kena jelas dia ada akta syarikat, akta pendaftaran perniagaan, dua. Akta pendaftaran perniagaan, dia dua-dua ni semua SSM bila orang sebut berdaftar dengan ASM, semua tu ASM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Tapi kena beza bila berdaftar di bawah akta syarikat itu untuk syarikat sendirian berhad dengan syarikat berhad dan dia ada share pemilikan tu, dia ada share. Manakala pendaftaran perniagaan seperti berniaga kek kat rumah, niaga makan, bahan bunga dan sebagainya, jual burger malam, itu semua tu bukan maksud saya tak boleh tubuh syarikat sendirian berhad, boleh tubuh kan. Tapi jika dia di bawah akta syarikat, makna dia jadi akta syarikat, makna jadi syarikat sendirian berhad lah. Yang tu tertakluk kepada pemilikan saham tadi. Share hanya 5% atau 300,000, mana yang lebih rendah. Itu saja. Tapi kalau dia berniaga bunga, tu bukan syarikat. Kalau dia tak daftar sebagai syarikat sendirian berhad, dia berniaga burger, itu pendaftaran perniagaan di bawah SSM. Ramai orang keliru ni, sebab orang kampung panggil itu syarikat enterprise lah, syarikat trading lah, kan. Okay, nanti dulu Alis nak fahamkan yang ni, sebab ramai orang keliru ni berkenaan dengan berdaftar dengan SSM ni. You all kena kaji jugalah. Pergi baca lah juga akta-akta tu dengan SSM tu, biar jelas yang ni. Tapi kalau yang jual burger berniaga kek tadi, you nak buat juga, you berdaftar lah dengan SSM sebab itu kewajipan perniagaan. Apa saja you berniaga, you kena berdaftar. Sebabnya sama ada you nak buka akaun atas nama tadi, atas nama pendaftaran perniagaan tadi, memang dia memerlukan pendaftaran SSM. Okay. Yang tu kalau di peringkat perkhidmatan awam, you kena dapatkan kelulusan pekerjaan luar. Okay, jelas dia tak terikat kepada share 5% tadi. Share 5% ialah bagi syarikat sendirian berhad. Dua-dua berdaftar di bawah SSM. Satu di bawah akta syarikat, satu di bawah akta pendaftaran perniagaan. Cuba Google sikit tengok. Okey, sekiranya tanah pusaka yang tidak punya maklumat terperinci seperti geran tanah bersama adik-beradik termasuk tiada nilai tanah, kena isytihar juga. Tak, dia sekarang ni geran tu dia ada geran yang pecah lot, nama personal, atau geran yang nama ramai-ramai. Kalau you ada salah seorang dalam tu, kena declare lah. Tapi bagi tahu dalam tu, kalau geran ramai, tapi bagi tahu dalam perisytiharan tu, pemilikan bersama dengan sekian-sekian. Dan bagilah nilai tanah itu dan nilai bahagian kita lah. Kan? Sebab nanti jika dipecah, kita hanya dapat hak kita yang bahagian kita sajalah kan. Kalau dibuat pecah lot dan sebagainya. Gitu. Okey, jelas Alice siap ada soalan lagi? Nak ikut tanah. Okey, nilai ni dia mesti ikut ketetapan semasa kita isytihar itu Tapi sebenarnya prinsip dia sama je. Prinsip dia masa kita beli atau masa kita lupus. Kalau tengok nilai, masa kita dapat tanah tu, beli ke tak kisahlah. Kalau kita beli, harga beli itulah jelas kan. Kalau kita dapat, itu adalah harta pasaran semasa lah. Nilai anggaran saja. Okay, tak perlulah kita pergi ke Jabatan Penilaian Harta dan sebagainya lah. Okay, zaman sekarang mudah dah nak letak nilai anggaran itu. Kan? Okey, kita dah lebih 1 minit, 1 minit. Macam mana, ada soalan lagi? Okey, kalaulah perlukan
berkenaan, okey saya nampak dah tak ada soalan ya. So kalau tak ada, saya kena berhentilah. Nanti kan kena marah dengan Urustia ni. So saya rasa setakat itu dulu. Kalau perlu penjelasan lanjut nanti kita buatlah sesi-sesi lain ya. Sebenarnya PUA 395 ni ataupun kalau Badan Berkanun Akta 605 sebenarnya luas. Setiap satu benda tu memang pendetailan dia. Contoh pekerjaan luar. Dia tu adalah part of PUA 395 dan juga dalam Akta 605. Dua-dua tu ada semua. So kalau Badan Berkanun nak buat taklimat, buatlah berkenaan dengan PUA 395 dulu supaya orang faham. Ataupun Akta 605 dulu. So daripada situ barulah kita pecah pula satu-satu. Berkenaan dengan isytiharan harta, pekerjaan luar, gangguan seksual, banyak dah ada dalam tu. So setakat itu dululah. Dah lebih 2 minit ni. Saya minta maaf jika ada salah silap, terkasar bahasa. Saya ucap terima kasihlah kepada bahagian sumber manusia KPK kerana sudi menjemput saya lah. Sebenarnya KPK ni bertuah lah kerana inilah taklimat isytiharan harta yang baru ni. Tuan-tuan barulah dapat, belum lagi kementerian lain dapat, tuan-tuan dah dapat lah lebih awal ya. So saya serah kepada pihak Urustia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih Tuan Penceramah. Dengan berakhirnya sesi soal jawab tadi, maka berakhirlah sesi perkongsian ilmu pada hari ini dan pihak Urus Setia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Raja Anand bin Raja Ibrahim atas kesudian berkongsi ilmu serta kepada semua peserta atas penyertaan dan komitmen yang telah diberikan. Dan diharap sesi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dan menjadi panduan dalam memastikan urusan perisytiharan harta dapat dilaksanakan mengikut peraturan yang ditetapkan mengikut ceraian UP 726. Dari itu, dimohon kerjasama Tuan-Puan untuk melengkapkan borang penilaian program latihan melalui pautan yang dikongsikan dalam ruangan chat box. Baiklah hadirin sekalian, di kesempatan ini juga saya mewakili pihak Urus Setia ingin memohon maaf di atas kekurangan daripada pihak kami sepanjang sesi berlangsung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih semua. Sama-sama. Okey, terima kasih.